Bismillah, dah masak dah ni. Ini masak merah. Zul ada order ayam masak merah untuk iftar dari guru sekolah menengah sebanyak 16 paket. Satu bekas tu Zul jual RM10. Nanti tengok Zul letak 3 atau 2 ayam. Tengok atas saiz lah. Okay, ni dah siap. Zul siapkan ni dulu. 1, 2, sengaja Zul goreng atas periuk yang macam ni sebab dia cepat masak ni. Okey, ni yang dah siap. Ni tunggu giliran, jangan potong kiu. Okey, ayam dah siap dah digoreng. Zul akan masukkan ke dalam ni. Okey, bismillah. Allah Akbar. Masukkan semua. Kau dulu. Bagi rata. Kalau kita buat macam ni, masak merah tu dia akan hasilkan aroma yang sangat best. Kalau dah goreng terus masukkan, dah goreng terus masukkan dalam kuah yang sambal yang tengah mendidih tu, dia tak ada aroma yang best tu. Okey, Zul ratakan dulu. Lepas tu Zul akan masukkan ke dalam bekas ni. Okey, alhamdulillah dah ready. Alhamdulillah dah masukkan satu bekas tu, ada dalam 2 ketul. Kalau yang kecil tu letak 3, RM10 satu bekas. Nak minta kurang lagi ke harga? Boleh. Bagi tahu nak berapa. Okey. Nak tutup dulu, nak pergi hantar. Tutup dulu.